Baik. Okey, lah ni Bos Aki duduk di Majenang Cilacap dekat Jogja. Nanti lain kali kita datang lagi dekat sini, suasana dia lah. Jom kita duduk di depan. Kita pakai slipper dulu. Kita pakai slipper ni dulu. Suasana di depan rumah. Kita sampai dah. Ramji ntar. Rumahnya. Sambil-sambil kita belajar ilmu dengan bapak. Kita boleh tengok hasil tangan orang sini, hasil tangan orang sini. Renovation, cantik. Kita cari pengalaman tu. Pengalaman kemahan. Berapa lama Pak dalam bidang ni Pak? Ini semua aku. Ini kan lebih 40 tahun sudah kan? Sudah lebih 40 tahun. Ni buat rumah. Pak, ini pakai kayu apa Pak? Ini kayu lapan. Kayu lapan. Ini semua kayu lapan. Kayu lapan. Tengok finishing sini. Amat cantik finishingnya. Berapa meter ni Pak? 4 meter 80. 4 meter 80. Mana kayu jati Pak? Ni tengok finishing dia. Finishing dia cantik. Tinggi. Dengan tinggi dia. Ada tak Pak? Ada tak? Ada. Ada tak? Lagi ada tak? Okey, yang jati mana Pak? Jati di belakang no. Jati di belakang. Jati di belakang. Tengok rumah. Ini tengok abang ni. Malam dah tidur lewat lagi pagi kerja. Orang pulang dia letak dia tengok. Pakai Granit. Granit 3 kali 2. 3 kali 2 ni cantik ni. Dekat Malaysia jarang kita jumpa dekat Malaysia. Tinggal pintu ni besar. Kayu jati di sini. Sekarang proses kita untuk mengambil kayu jati. Mungkin kita akan datang, kita akan ke sini. Ke sini. Boleh lari tak? Jatuh aku dalam ni kok. Gedung. Ni. Ni jati ni kayu jati tengok. Ini jati jati semua. Ini jati semua. Ini bapak potong sendiri Pak. Ambil yang macam ni. Dia pintu-pintu ni. Yang pintu ni kan jendela. Ini buat jendela. Jendela. Ini pintu. Banyak kayu jati dekat sini. Dekat Malaysia jarang. Jarang. Kayu jati. So proses kita untuk mengenal kayu jati dekat sini. So kita akan bawa ke Malaysia. So siapa yang nak order dekat sini, kabinet kayu jati boleh order. Di dalam Pak? Ya. Okay, kita pun dah nak balik ke Jogja. Kita ambil masa 7 jam tau nak datang ke sini. Naik van. So insyaAllah jika tiada apa-apa, bulan depan kita sampai lagi jalan-jalan ke sini. Siap. Untuk proses ambil kayu jati ke untuk bisnes. Banyak regular banyak. Banyak kan? Baru-baru utang banyak kan. Tertinggal anak. Tertinggal tak apalah. Cek lagi. Kalau tertinggal minggu depan boleh datang balik. Ya kan? Kalau tak tertinggal Sana. malam hujan kan. Tak dapat nak angkat. Basah. Ni suasana dekat Indonesia ni. Dekat Cilacap, Majenang. Dan sekejap lagi kita akan ke Jogja. Driver ni ada, standby driver, dua biji van motor sini tengok. Kalau tak korang cakap ni KL, tengok van nya macam ni. Ni macam ni.